Saingan Piala FA 2025 kini menghampiri kemuncaknya apabila berbaki satu lagi aksi sebelum ke final, iaitu separuh akhir kedua Piala FA akan berlangsung Ahad ini. Menariknya, dua slot ke final Piala FA tampak masih terbuka kepada kesemua empat pasukan yang bertanding, didahului dengan penyandang juara, Johor Darul Tazim, JDT, naib juara edisi lalu, Selangor FC serta dua wakil Borneo, Kuching City FC serta Sabah FC. Aksi separuh akhir pertama menyaksikan Kuching City FC berjaya memberi tentangan sengit kepada JDT di mana mereka sekadar tewas tipis 1-2 di Stadium Negeri. Justru, satu lagi aksi sengit bakal diterima oleh JDT di laman sendiri dan Aidil Syarin Sahak pasti mengharapkan anak buahnya dapat memberi tentangan dalam menyalakan impian mara ke final. Sementara itu, The Red Giants perlu memanfaatkan sepenuhnya peluang beraksi di laman sendiri untuk mengatasi cabaran Sabah FC dan mara ke final Piala FA buat kali kedua berturut-turut. Segar dengan kejayaan mengikat Bangkok United 1-1 untuk mata pertama di Liga Juara-Juara Asia 2, ACL 2, anak buah Christopher Gamel pasti turun dengan semangat yang tinggi apatah lagi beraksi di hadapan penyokong sendiri. Mereka perlu mengelak kesilapan sama seperti di Stadium Likas sebelum ini yang menyaksikan impian mereka untuk pulang sebagai pemenang berkecai susulan gol penyamaan minit akhir Sabah FC. Terikat agregat 2-2, kedua-dua pasukan tidak boleh berehat kerana hanya kemenangan akan membawa mereka ke pentas final Piala FA.